Guys, suasana politik di Perlis ketika ini semakin kritikal dan memuncak. Krisis yang tercetus. Bukan kecil, bukan remeh dan bukan sekadar salah faham dalaman. Ia menyentuh soal kepercayaan setia kawan dan prinsip dalam sesebuah gabungan politik yang selama ini dijaja atas nama muafakat dan kesepakatan. Apabila jawatan Menteri Besar Perlis datang daripada kalangan Parti Bersatu, suhu politik negeri terus meningkat. Kenyataan demi kenyataan mula dikeluarkan termasuk daripada pimpinan PAS yang jelas, keras, tegas dan penuh isyarat amaran. Daripada Ketua Pemuda PAS sehinggalah Ketua Penerangan PAS Malaysia, mesejnya konsisten. Kawan makan kawan, kawan tikam belakang dan kesabaran ada batasnya. Di peringkat akar umbi, realitinya lebih jelas dan lebih jujur. Ramai yang kini hanya menunggu keputusan yang solid, matang dan prinsip daripada pimpinan PAS Pusat. Suara yang semakin kuat kedengaran ialah desakan supaya PAS berani membuat keputusan besar, sama ada berpecah dan bergerak solo. Namun dalam masa yang sama, disiplin jemaah masih lagi dijaga. Semuanya menunggu keputusan rasmi sama ada gabungan ini mahu diteruskan sehingga PRU ke-16 atau perpisahan perlu dilakukan lebih awal demi menjaga maruah perjuangan Parti PAS. Pandangan saya tegas dan konsisten. Saya melihat Bersatu semakin rakus dalam memburu kuasa, terlalu gairah mengejar jawatan sehingga hilang kesabaran strategik dan kebijaksanaan politik. Hakikatnya mereka hanya perlu menunggu beberapa tahun sahaja nak tunggu PRU ke-16. Dalam politik, kesabaran itu adalah senjata yang paling ampuh. Tetapi kerana sifat tamak dan hamak dan gelojoh, mereka sanggup menikam kawan sendiri demi jawatan Menteri Besar Perlis. Sebuah negeri yang kecil dari sudut saiz, pengaruh dan kepentingan geopolitik nasional. Perlis hanya mempunyai 15 kerusi Dewan Undangan Negeri sahaja, tapi impaknya kecil jika dibandingkan dengan negeri-negeri besar. Namun apa yang berlaku di sini memberi kesan psikologi dan politik yang sangat besar. Ia telah menghantar isyarat bahawa kuasa lebih diutamakan berbanding kepercayaan dalam rakan gabungan ini sendiri. Lebih menyedihkan, tindakan ini sebenarnya merosakkan perancangan besar pada masa yang akan datang. Dalam plan jangka masa yang panjang, Selangor adalah sasaran yang paling strategik. Faktor pada PRU ke-15 yang lepas tidak boleh dipadam. Di Selangor, perbezaan kerusi sangat-sangat tipis. Daripada 56 kerusi DUN, Pakatan Harapan menang 34. Manakala kita, Perikatan Nasional memperoleh 22 kerusi. Ini menunjukkan Selangor bukan lagi kubu kebal mutlak kepada PH lagi. Dengan sedikit penambahan sokongan, disiplin gabungan dan kesabaran politik, peluang untuk mendapat Menteri Besar Selangor daripada PN dan seterusnya daripada Bersatu adalah realistik pada PRU ke-16. Sikit je lagi, tunggu je lah. Tetapi semua itu memerlukan satu perkara yang gagal ditunjukkan oleh Bersatu, iaitu sifat sabar. Jika Bersatu sanggup menunggu jawatan Menteri Besar Selangor jauh lebih besar nilainya berbanding Menteri Besar Perlis. Selangor ialah enjin ekonomi negara, pusat industri dan negeri paling berpengaruh dari sudut politik nasional. Namun, kerakusan bermula dari atas menjalar hingga ke bawah. Demi kuasa segera, PAS disisihkan melalui gerakan akuan bersumpah dan undi tidak percaya terhadap Menteri Besar Perlis. Ini bukan lagi soal perbezaan pandangan ataupun dinamika biasa politik, tetapi satu pengkhianatan yang terancang dan sengaja diada-adakan. Saya melihat situasi ini dengan jelas. Mungkin PAS dilihat rugi dari sudut jawatan disebabkan pengkhianatan yang berlaku. Tetapi dari sudut prinsip dan kekuatan jangka masa yang panjang, saya yakin PAS tetap utuh. PAS ada asas ideologi. PAS ada jentera yang tersusun. PAS ada disiplin ahli dan PAS ada kesetiaan akar umbi. Bergerak solo bukan sesuatu kelemahan. PAS mampu mempertahankan Kelantan, Kedah, Terengganu, malah berpotensi berkembang ke negeri seperti Pahang ataupun Perak jika strategi dan mesej kita perkuatkan bersama. Secara jujurnya, Bersatu sebenarnya hanya perlu bersabar sahaja. Bahasa kasarnya, kalau dah terlalu hamak sangat kuasa sekalipun,
Ini bukan masanya yang sesuai, wahai sahabatku. Politik bukan sprint, ia adalah maraton. Kita perlu membina reputasi, membina jentera walaupun mengambil masa 5 hingga ke 10 tahun. Contohnya macam PAS, mereka telah membina kekuatan itu selama puluhan tahun, bukannya semalam. Mengambil masa yang lama. So, relaxlah bersatu. Hakikatnya yang perlu disebut tanpa berselindung, bersatu banyak menumpang kekuatan PAS. Daripada jentera pilihan raya, petugas di lapangan hingga ke sokongan akar umbi sekalipun, semuanya digerakkan oleh PAS. Tanpa PAS, saya yakin Bersatu akan berhadapan masalah yang besar untuk bergerak sendiri secara berkesan di dalam pilihan raya yang sebenar. Justru saya yakin Bersatu tidak mampu bergerak solo dengan kukuh. Krisis Menteri Besar Perlis ini menjadi ujian yang paling nyata tentang setia kawan dalam gabungan. Dan disitulah hikmahnya PAS diberi peluang untuk menilai semua sejauh mana gabungan ini benar-benar membawa maslahat atau sekadar menambah beban politik sahaja. Pendapat saya kekal tegas, saya tidak ada masalah jika PAS memilih untuk bergerak solo, menang atau tidak. Itu bukan soalnya, saya tak penting benda-benda macam tu. Apa gunanya menjadi kerajaan, apa bendanya menang jika terpaksa menanggung tahi politik rakan gabungan macam ni, terpaksa menutup segala keburukan rakan gabungan macam ni, dan akhirnya kita PAS juga yang terpalit dan bau najis atas perbuatan rakan gabungan daripada Bersatu. Ibarat menanggung biawak hidup mereka ni. Kerja busuk orang lain yang buat, kita yang kena tanggung semuanya. Dalam politik, kuasa tanpa prinsip hanyalah sementara, tetapi prinsip yang dipertahankan walaupun pahit dan mahal harganya, kita akan membina kekuatan jangka masa yang panjang. Dan disitulah saya melihat masa depan PAS lebih bermaruah, lebih jelas hala tuju dan lebih jujur kepada rakyat.